Zul tanya wang ajaib macam mana? Wang ajaib macam itulah. Cik Zul, wang ajaib tu scam Cik Zul. Mana ada orang minta duit dengan manusia, tak bolehnya dia beranakkan duit tu Cik Zul. Kalau dia boleh beranakkan duit tu Cik Zul, kenapa dia nak bagi Cik Zul? Kalau dia boleh beranakkan duit tu, wang ajaib tu menjadi banyak, dah tentu-tentu dia jadi seorang yang kaya raya tahap, nak cakap tak agaban. Kan? Common sense Cik Zul. Cik Zul tolong jangan mudah percaya pada benda-benda yang mudah nak dapat duit Cik Zul. Tolong Cik Zul. Tapi ramai mudah percaya. Betul Najib, manusia ni dia tamak. Manusia ni dia, akal dia tu, dia kalau bab duit dia terus jadi tak normal. Itu sebab ramai yang percaya. Sebab ramai sangat manusia yang ingin mencari duit dengan cara yang mudah. Okay? Disebabkan duit tu, dia terus jadi tidak normal. Dia ada ayat yang lebih tepat tapi saya tak nak guna lah. Saya guna ayat tidak normal. Cik Zul pesan dekat kawan-kawan dan saudara mara sebab ramai sangat orang yang percaya dengan benda tu. Walaupun Rahmat dah pesan banyak kali, walaupun kita boleh fikir secara logik dan rasional, tak mungkin boleh duit tu boleh diberanakkan sebegitu mudah kan. Tapi masih lagi ada orang percaya. Di sini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia masih ramai lagi yang kurang celik, kurang cerdik. Masih lagi ramai yang macam mana ilmu tentang keselamatan digital ni dia kurang. Saya boleh cakap macam tu lah. Saya nak gunakan bahasa-bahasa yang, kalau boleh lah, bahasa yang indah jari. Saya tak nak menjadi guru yang keras, kerana of course lah tak ada siapa yang nak menjadi orang yang keras ketika berkata-kata kan. Tapi kadang-kadang bila saya lihat netizen ataupun rakyat Malaysia, mereka yang tergolong dalam golongan-golongan yang memang perlu cakap macam tu, cakap dengan cara yang tegas.